Jumpa dengan orang Singapura. Oi, Bang Bule. Orang tengah jawab salam. Assalamualaikum wak. Balik lagi sama cerita Tok Nuzu di YouTube Tok Nuzu. Kali ni kita nak bawa Fikri, kawan kita dari mana sebetulnya? Dia kata orang Singapura, memang orang Singapura pula. Dia main ke Daik dan kita hari ni nginap dekat Lingga Pesona Saudara Jadi hari ni kita neman Fikri. Dia orang Dabuk tapi sekarang jadi tak tinggal di Dabuk lagi dah. Dia kerja jauh. Ni kami nginap di Lingga Pesona. Tu. Ni motor dia ni. Kita nak ngajak dia ke tepi sungai. Ni motor saya ni, Jupiter. Hai gagah Jupiter awak. Kita nunggu dia. Bila lah dapat beli ni. Entah bila dapat. Paling banyak manusia motor. Orang kaya ni hati-hati lah kak. Pokoknya hati-hati lah. Orang lah tak kenal lagi rupiah wah. Tengok sepatu je ha. Oh, tu. Jadi duduk mana kali ni? Ayo kita ke tepi sungai. Gas. Bagus. Pandai kau ni. Kan? Tapi lah motor keren. Itu je tak keren. Ha. Motor keren. Kenapa kau ambil nombor plat aku? 1125. Mati pajak. Pajak mati. Macam mana pajak mati? Oh kan. Ini. Ada kau Jupiter aku lebih bagus lagi ha. Jupiter aku lebih mantap lagi wai. Ha tu. Walaupun Jupiter kesot ni. Belok kanan. Ada lagi orang depan. Jupiter legend ni bos. Ni kita di kampung Cina. Kita di kampung Cina. Ni ke sana. Dia nak ke situ dulu. Sebelah sana. Nah. Bawa lah helm ke tu? Kena hilang. Tak adalah. Tak Jupiter kawan lah. Yang mantap. Au. Kita di sini ha. Bantuan pemberdayaan wakaf. Nak duduk tepi sungai tu. Nama tepi sungai ni. Tapi duduk dekat tengah-tengah. Sepi lah. Orang bercakap macam pulut cakap. Kita nak duduk pondok. Dah. Tu. Tepi sungai. Mana kau kena matahari? Belakang matahari yang kau sini. Tu sana di tepi sungai Daik. Ni sama Fikri ya. Tu. Pertama begitu sampai dari Daik duduk sini dulu. Mana Tok Nuzu tak nampak? Ya, silakan. Ini menu-menu ada tu. Cuma tak tahu Fikri nak makan apa. Bingung. Kau dah minum? Ha? Makan? Nak bingung. Kita minum air oren. Ni Seraja sambil nunggu Hamka sama Bang Bolik untuk Pak Kamarul lagi mantau. Ui mak nanya bawa pasportnya apa? Kita datang lagi Ustaz Hamka ni. Jadi tak Kita jumpa dengan orang Singapura. oi mak. Biasa. Dah pandai dia mokok. Dulu belum ya. Ya. Dulu durian. Macam mana tak? Awak tahu motor baru dia? Motor baru mana? Tu yang besar tu sebelah saya Jupiter. Aku bilang. Tu. Ngeri kan? Dulu kan saya naik begini nih. Yang ini ngeri ni. Yang ini. Ngeri ya? Ngeri ni. Biasa. Helmnya pun baru juga. Betul, bagus. Paling banyak kau tak? Uang di TikTok kan mana pernah diambil? Iyalah. Tempat kau tak pernah kan kau tengok gini kan? Mana ada Singapura. Betul, bagus kau gitu. Jangan kau bawa dengan Dabuk. Kami Daik nih bos. Oh, kami di Daik masih makan ini wai. Tempat kau jalan tempat kau jalan kaki kan? Singapura ada jalan. Kau jalan kaki kan? Tempat kau jalan kaki kan? Jalan, tapi mesti squat. Jalan kaki kan? Sini okey ni. Tu. Kita balik dulu lah siap. Arah dan tujuan. Alahai cakap Indonesia betul. Okay, ni suasana malam kita sama Bang Bolik.
Di mana? Kedai kopi Balang. Kopi Balang Fikri Beckham. Ha? Kalau kalian kedai wajib ke Kopi Balang. Kerana kalau kita ngopi sini sama. Bang Bule. Boleh dari Kanada. Kopi langsung dari Balang. Mak. Ni kita menikmati kopi Balang. Ni kopi Balang, merek dia dengan teh susu. Mantap. Boleh. Aku tak dapat lagi nak ucapkan kata mantap saking dia sedap. Celok tu bang, celok tu bang. Kami butuh tengok celok tu bang. Oh ya. Jadi kalau kita nak makan roti bakar tu, Ha. kalau hanya roti bakar tok macam itu, rasa dia macam kurang sedap. Yang rasa dia lebih macam ni kan, dia ni. Celup. Oh, bismillah. Masya-Allah. Yang tak suka celup-celup roti bakar tu, teh ni pun sedap. Buat yang tak suka kopi, langsung. Tak habis dengan seberat. Jadi wai, kalau kita minum ini kan, kita kan pakai tangan kanan. Ni tangan kiri tadi. Ni tangan kiri. Kanan. Kiri. Mana? Kiri tadi. Yang kita tu pakai tangan kanan. Ha, di mana-mana ha. Tangan kanan. Ikan boleh tengok lah. Ini baru ah. Mantap. Macam mana rasa dia? Sedap. Alah, kau sudah sedap terus kopi. Ramai suasana gini. Kopi Balang. Kami ni rendang tu mana kemusan. Kau rendang. Ha. Takkan tu. Roti bakar ni dia tak dinti. Roti bakar ni tak ada inti. Memang khas dia tak ada berinti. Berhenti pun dah bagus. Dulu kalau masak dia, Masak dia masih gunakan apa? Dapur tradisional, masih pakai kayu api, pakai sabot. Dia tidak ada pakai pembakar, pakai kompon tak. Dia masih pakai sabot. Dabuk ada tak? Dabuk ada tapi tak akan ada yang sama macam ini. Karena apa? Setiap orang bisa bikin roti bakar, tetapi roti bakar tradisional yang pakai sabut dan kayu api itu tidak semua orang yang bisa menak. Oh. Apa sebut dia? Air tangan. Air tangan dia beza. Rasa boleh sama, tetapi nikmat dia Rasa, resep itu boleh sama, tapi air tangan seseorang beza. nikmat dia pun beda. Oh, mantap. Kak Tri komplain dekat aku, dia dapat coklat. Tapi dia tak dapat berasa. Anak dia entah mabes. Entah, aku tak dapat sama sekali. Aku tak dapat sama sekali, aku jetrip lah. Mana aku jetrip lah? Repot mesti repot aku. Aku bang, makan minyak tu bang. Tanggal yang awal Disember. Standar. Jadi kita nak jemput Fikri dulu. Kamar nombor 2, 002. Ni di Liga Pesona. Pagi kau tumben bangun? Oh, luas eh. Ha? Mana? Tinggal khabar je duduk sana lah. Kita check out lagi. Dah bayar? Oh. Gila kan motor kau letak kat luar. Mana? Inilah alasan kau.
jadi satu-satunya hotel yang ada di Daik Lingga yang agak-agak berbintang lah, yang namanya PT Hotel Lingga Pesona. Hotel ni lumayan lah, hotel lama dulu tu masih dari kayu. Kalau sekarang wow, tu mantap kan. Sekejap sempat sarapan lagi. Fikri nak balik ke Singapura lagi. Suasana pagi di Daik. Oh. Kau manggil Usam kau? Ha? Untuk apa di rumah di sini? Pandai dia datang jauh nyusul. Lenyapkan bini dulu. Ada apa je? Ada ada tu apa tu? Nasi lemak lontong sayur gado-gado. Laksa kuah, minuman nak tu. Ada kopi O, kopi mik, teh O, teh obeng, Milo. Tu guna Daik. Nak nasi lemak tak? Makan sini. Baju. 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 Mantap. Tempat duduk dulu. Tu. Mau tak? Wah, mantap. Balik kau, galau kau balik kau. Tahu rasa kau. Kita sarapan sini dulu. Sambil nunggu Hamka sama Bang Bulik. Kita pesan nasi lemak. Nasi lemak sini sedap, mantap. Tu budak sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Lagi nak pergi sekolah jalan kaki dari sana SMP sana. Bulik datang. Wah, kawan. Tengok tu. Berinyang rambut. Ya. Ya. Lalu Orang tengah jawab salam dah. Ha? Ngalir bicaraan. Ini kalau dah aku tukang jaga. Tapi tak ada yang jaga aku tidur semalam. Aku tukang jaga, dia tukang pungut. Tak pernah orang pagi sana. Ha? Western breakfast. Kita pesan nasi lemak. Nunggu dia sampai aku lah balik dapur baru dia pergi. Saya nak Gaduh. Lontong. Ni nasi lemak ni. Gaduh. Biasa pagi kalau di dapur, kita sarapan mi kacang, lontong sayur. Pas siang boleh makan pecel. Tapi kalau di Daik, paten. Pagi-pagi gaduh-gaduh. Jangan sampai kita cari gaduh. Biarlah kita makan gaduh-gaduh. Nasi lemak dia sedap Bang Bulik. Kau Bang Bulik. nasi lemak tu. Nasi lemak. Nasi lemak dia sedap. Nasi lemak tu ni gaduh-gaduh. Nasi lemak dia sedap. Gaduh-gaduh dia pun. Entah. Jalan dia rusak. Di mana? Yang sebelum Pelabuhan Roro. Mana? Vietnam. Ada kawan. Bukan beramen. Kalau ni Tamban. Tamban boleh? Tamban dengan Judes. Judes kali tu orang. Gado-gado berkelas. Oh ya apa ya? Sikit betul Ada rusak pakai dia. cara laku sebat dia semua. Kau tak nak pakai WR? Tahan bawa ni. Karena dia tu kan sudah diperkirakan nak bawa AWW. Maka dia bawa CBR lah. 15. Kalau pakai WR, dapat dulu WR tu kecil. Jadi tak sedap. Tak sedap. Kalau yang jadi saudara. Jadi kalau yang di dapur kan sedap. Kalau di Dabok yang nak mi kacang atau nasi lemak, boleh di belakang SMP 2. Tetapi kalau nak nasi lemak yang sedap lagi, ada di pasar RM7 Saudara. Sedap tu. Dah legend. Orang Dragon 5 aja bilang gini.
samping kiri kanan dia tu nak pasang macam MotoGP fairing ini. Fairing yang dia lewat, aku merasa macam 2 jam. Sebab Namanya Teo. Saat dekat sini tu, dekat Capri tu, dia suka pakai yang namanya teh perenjak. Teh perenjak tu dari Tanjung Pinang. Bor, Tanjung Pinang? Ada teh perenjak? jelas lah. Import tu. Jadi kalau nasi lemak di Singapura berapa tu? Kalau nasi lemak di Singapura, harga dia dalam kisaran $3 sampai $5. Sampai $6 pun ada. 6 dikali? 6 dikali 12,000. 12,800. Semak. Salam dulu sama Hamka, Ustaz Hamka. Balik dulu. Balik nak ke Singapura. Oh. Dia Hati-hati. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas jamuannya, apa semua segala macam. Maaf kalau ada salah silap. Sampai kita jumpa lagi. Take care kawanku. InsyaAllah doakan sihat-sihat selalu. Amin. Legak dia bang. Legak ke? Dosa lah. Yuk kawan-kawan, sampai ketemu lagi di Lain Lingga Part 3. Macam ya kan, kawan aku yang punya dia. Yalah, Assalamualaikum. Hamka kau dapat salam je balik dia. Ha? Hamka. Macam dah dapat salam. Nak bawa barang tu. Barang. Yalah, ini kan memang tas berangkat aku sekarang. Banyak betul bawa barang. Yang penting vakum bro. Jadi kau nerima telefon di situ lah langsung. Hello pak. Sini lah langsung. Hati-hati lah. Kau jangan ngepuk je. Pelan-pelan je. Santai. Oh. Mana? Jadi kita dah siap. Kita nak balik lagi. Dah puas makan nasi lemak. Saya makan nasi lemak. Si Fikri makan gado-gado. Bang Bulik makan soto. Dah siap kita makan. Kita nak balik lagi ke rumah masing-masing. Okay? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadai.